Ada 6 makanan yang mungkin anda makan setiap hari yang boleh menyebabkan masalah angin jadi lebih teruk, lesu-lesu badan, sakit-sakit badan, dan kalau ada masalah gastrik dan GERD, masalah ni akan jadi susah nak pulih. Pastikan anda save dan share dulu video ni sebab ini ilmu penting dan mungkin ramai yang belum tahu. Yang pertama roti, yang kedua cucur, yang ketiga mie, yang keempat pizza, yang kelima biskut, dan yang keenam kebanyakan kuih muih. Kalau anda kerap makan 6 makanan ni, cuba periksa ada tak badan banyak angin, kerap sakit badan, selalu sendawa. Untuk yang lebih teruk lagi, kena pula masalah GERD, gastrik dan sesak nafas. Keenam-enam jenis makanan tu kalau anda perhatikan dibuat daripada tepung gandum. Jadi masalahnya adalah pada tepung gandum itu sendiri, dalam gandum ada gluten. Gluten ni lah yang susah nak dicerna oleh usus sehingga menyebabkan berlakunya proses penapaian. Gas akan naik, menyebabkan perut jadi kembung, sakit-sakit badan, dan gluten tu juga boleh menyebabkan radang pada perut dan usus. Bila jadi radang, asid perut akan keluar lebih banyak sehingga boleh menyebabkan pedih pada ulu hati. Sebab itulah orang yang ada masalah angin kena elakkan dulu makan gluten ni. Apatah lagi kalau anda makan setiap hari dan satu hari beberapa kali, maka lebih susahlah masalah angin tu nak dipulihkan. Habis tu nak makan apa? Anda boleh makan nasi dan tepung yang dibuat daripada tepung beras. Contohnya bihun, kuitiau, laksa, thosai dan kuih muih yang dibuat daripada tepung beras. Cuma walaupun saya sebut kuitiau boleh makan, laksa boleh makan, kena perhatikan juga bahan-bahan dalam tu yang mungkin boleh menjadi pencetus angin. Untuk pulihkan masalah angin, anda boleh buat 3 perkara. Nombor 1, anda kena aktifkan tubuh. Banyakkanlah berjalan, banyakkan berpeluh. Kalau anda tengok orang dulu-dulu selalu kena cahaya matahari dan orang dulu juga kurang stres, sebab tu mereka lebih sihat dan lebih tahan penyakit. Nombor 2, cuba elakkan makan pada waktu malam. Kalau nak makan juga, anda kena makan awal sekitar pukul 7 atau lepas maghrib, tapi itu pun jangan makan berat. Sebab bila waktu malam anda makan banyak, kalau perut tu tak kuat, makanan tu takkan dapat dicerna dengan baik. Jadi semasa anda tidur akan berlaku penapaian, gas akan keluar. Esoknya anda boleh rasa perut terkembung ataupun pedih pada ulu hati. Yang ketiga, anda boleh gunakan halia lempoyang RG. Dalam ni ada herba Nusantara yang dapat tolak angin dalam badan. Sebab bila angin ni tersimpan lama, dia boleh buatkan badan jadi sakit, sesak nafas dan pelbagai masalah tubuh. Yang kedua, dia dapat bantu pulihkan balik perut dan usus yang bermasalah. Bila usus dan perut dapat dipulihkan, barulah masalah angin dapat dicegah. Saya akan bagi percuma flipbook tips pemulihan masalah angin. Dalam ni ada banyak ilmu yang saya kongsi, apa makanan yang bahaya untuk perut dan usus, apa makanan yang selamat, apa tabiat yang perlu anda ubah, dan ada banyak lagi ilmu dalam ni. Siapa nak dapatkan halia lempoyang RG, terus klik link di bawah, dapatkan set combo untuk lebih jimat. Klik sekarang. Sekarang dah banyak halia lempoyang RG tiruan. Pastikan jangan dapatkan di TT Shop, platform oren ataupun biru. Itu semua palsu dan ada risiko untuk anda. HQ hanya menjual di platform berbayar sahaja.